Cantiknya tudung ni. Macam ni. Oh, padan baju raya aku. Adik, dah siap ke belum? Kau tak siap lagi, Dek. Kan kita nak ke sekolah hari ni. Ada ceramah Aidilfitri kan? Alamak Kak, aku terlupa dah pula. Tadi aku dengar macam ada bunyi hon. Aku rasa tudung aku dah sampai dah, Dek. Mana ada. Tadi tu bunyi kat rumah orang lain. Dahlah Kak, aku pergi mandi dulu. Kau tunggu aku ke? Cepat sikit. Macam-macam lah kau ni, adik. Dengan bilik bersepah ni. Ni tudung aku ada. Ya Allah. Sampai hati kau buat aku macam ni, Dik. Terdapat hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW naik mimbar, baginda SAW telah bersabda, Amin, Amin, Amin sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika engkau naik mimbar, engkau telah berkata, Amin, Amin, Amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku. Lalu dia berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah SWT. Katakanlah amin. Maka Rasulullah katakan amin. Dan barang siapa yang sempat bertemu dengan kedua orang tua mereka tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, lalu dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah SWT. Katakanlah amin. Maka Rasulullah katakan amin. Dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepada Rasulullah, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat oleh Allah SWT. Kau kenapa, Ayla? Daripada kau sampai tadi, kau nampak sedih je. Kau ada masalah ke? Yelah, aku perasan kau nampak sedih je. Tak ada apa pun. Biasalah. Kisah adik aku. Kalau sebab adik kau, janganlah terlalu bersedih. Sebab kita tak ada cakap. Ujian keluarga ni bukan kita je yang diuji. Betul, Nabi Ibrahim AS yang namanya juga disebut dalam pesanan kalian Al-Quran juga diuji dengan seorang ayah yang ingkar dengan seruan tauhid. Nabi Nuh AS diuji dengan anak. Nabi Yusuf diuji dengan adik-beradik dan Rasulullah pula diuji dengan anak pakcik. Jadi aku rasa tak siapa yang boleh tinggal daripada ujian keluarga ni. Betul lah kata kamu semua. Aku baru diuji dengan seorang adik dan tudung raya. Esok dah nak raya. Kau dah dapat tudung yang padan dengan baju kau ke, Aili? Betul lah, Aili. Hari tu kan kau cakap tudung kau tak berapa benci dengan baju. Mestilah dah ada. Esok kan dah nak raya. Untunglah kau. Nak je mesti dapat. Mesti kakak kau yang belikan. Tu kakak Lily kau? Betul lah tu Kak Lily. Mesti tengah cari adik dia tu. Kak Lily, mainlah sini dulu. Nak mana ni Kak Lily tu? Saya nak cari adik saya. Dah agak dah. Kenapa tak telefon je? Saya cari dia sebab dia dah ambil telefon saya. Macam mana saya nak telefon? Patutlah. Adik saya ni selalu susahkan saya. Pening kepala dibuatnya. Kamu semua esok raya kan? Ya. Kamu Aili esok raya duduk depan kakak kamu betul-betul dan minta maaf sungguh-sungguh tau. Aik, kenapa pesan kat saya macam tu? Ini semua orang pun tahu kalau adik saya selalu bagi pening kepala kepada saya. Kakak kamu lagi 10 kali pening ada adik macam kamu. Nasib je kamu baik. Ada kakak yang penyayang. Okeylah, saya nak sambung cari adik kesayangan saya. Ingat pesan saya, Aili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
Allahu Akbar walillahil hamd. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kak, kau ni ramai Melayu pun mengaji. Jomlah duduk kat depan. Kau ni dik, Quran ni kan kalam Allah. Membaca Al-Quran macam kita mendengar apa yang Allah nak sampaikan dekat kita. Inilah salah satu cara kita untuk jaga hubungan kita dengan Allah. Tak kiralah malam apa pun. Kau memang orang baik, Kak. Aku ni tak macam kau. Aku dah banyak sangat buat salah dengan kau, Kak. Aku nak minta maaf sangat-sangat dengan kau, Kak. Tudung yang kau pesan tu dah sampai, tapi aku yang ambil. Kakak tahu dan kakak halalkan. Tapi tudung yang kau beli sebelum ni boleh bagi kakak? Kau ni, Kak.